Ada yang rugi dalam simpanan emas kerana mereka salah pilih syarikat emas yang menjual emas dengan harga yang tinggi, spread value yang tinggi dan juga dengan charge tersembunyi yang banyak. Dan ada yang rugi kerana terbeli emas palsu atau terbeli emas yang tidak boleh dijual semula. Ada yang rugi sebab mereka menjual emas selepas beberapa bulan beli. Dan ada yang rugi kerana mereka membeli emas perhiasan untuk dijadikan simpanan. Dan ada yang rugi masuk ke pelaburan scam bertopengkan emas. Ini adalah pengalaman yang mahal buat mereka yang pernah merasa rugi dalam simpanan emas. Asas belian emas, beli emas mesti dapat emas. Bukannya beli emas kemudian pajak atau beli emas dengan pinjaman peribadi. Dan jual emas mesti dapat duit, bukannya jual emas tukar dengan emas yang baru. Dengan ilmu, tuan-puan akan nampak bagaimana emas adalah simpanan yang lebih menguntungkan daripada simpanan wang fiat. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar Ekonomas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.